Jadi, untuk video kali ini, saya nak ceritakan kepada anda tentang bagaimana anda nak jana pendapatan daripada tanah dengan cara anda suruh orang lain yang buatkan. Okey, so untuk cara yang macam ni, ini khas untuk golongan geng-geng kayangan lah. Diorang ada tanah, diorang tahu nak develop tanah tu dekat mana, tapi diorang malas nak buat. So, apa yang diorang boleh buat adalah diorang hired ataupun upah orang lain untuk majukan tanah dia. So, dengan cara macam ni, dia melibatkan kos yang agak tinggi. Sebab, yelah, korang suruh orang lain buatkan kot. Mestilah ada kos-kos yang terlibat. Tetapi, dia dapat mengurangkan pening kepala korang. Tak payahlah nak pening kepala tanah tu nak develop macam mana, nak uruskan macam mana. Dah ada orang lain yang uruskan. Yang penting, anda ada duit. So, itu sahaja daripada saya untuk cara jana pendapatan daripada tanah untuk video kali ini.